Allahu Akbar. Banyaknya. Ya Allah, musim-musim raya haji ni banyaknya daging terbuang tu. Betul ke daging korban ni? Ya Allah, banyak tu sayangnya pembaziran. Allahu Akbar. Banyaknya berlaku pembaziran. Allahu Akbar. Raya korban ni kita bukannya nak ikut hawa nafsu, bukanlah nak buatkan pembaziran. Patutnya kita kena hayatilah kisah ibrah tu. Kisah Nabi Ibrahim yang sanggup korbankan anak dia. Sebab itulah kita kena ambil ibrah tu, bukannya kita buat pembaziran. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ruginya daging tu. Tak tahulah daging apa kan. Ni korban ke daging yang dah busuk ke, mungkin ada orang buang. Allahu a'lam. Akbar. Banyak kan daging buang tu. Uish, tak tahulah itu kat mana. Tapi bukannya nak cari salah siapa ke, nak hantam siapa-siapa ke. Video ni nak kita sama-sama fikir, sama-sama kita hayati, sama-sama kita ambil pengajaran. Kita hari ni nak makan daging kan, bukannya setahun sekali kan. Macam-macam negara-negara yang lain yang susah ni, mereka ni nak makan daging pun susah. Malah bukan nak makan daging pun susah, nak makan ayam pun susah. Banyak makan ikan, mungkin makan telur banyak. Payah nak makan makanan yang berdaging ni. Kita ni kan alhamdulillah lah, kita duduk di tanah Melayu ni bukannya setahun sekali kita boleh makan daging. Malah minggu-minggu pun boleh kan kita makan daging. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita kena zahirkan rasa syukur tu. Bukannya kita membazir macam ni. Bukannya kita nak buat pembaziran, kita buat pembaziran ikut suka hati, berbelanja ikut hawa nafsu. Bukan macam tu. Sedangkan Islam ni adalah menahan diri. Islam ni kena menahan diri. Ikutan hawa nafsu ni kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut hawa nafsu. Kita kena ikut, taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah nampak wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alah, kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenalah ambil iktibar, sebab Al-Quran ni adalah petunjuk kepada orang yang hendak bertakwa. Macam mana maksud takwa tu? Kita faham beriman saja. Kita faham mukmin, aku dah percaya Allah, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah bayar zakat, aku dah tunaikan haji, aku dah Islam. Belum lagi. Kita belum lagi. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah tu, kita baru sedia nak tundukkan hawa nafsu kita. Kita baru nak sedia taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena menganuti Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat macam mana bila seorang itu bersalah dan bila seorang itu tak ada apa-apa pun kan. Contohnya misal kata bekerja dengan bos lah kan. Pekerja dia rasa dia miliki tak syarikat tu, ada milik tak? Tak kan? Macam itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni milik kita kan, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kita. Bukannya kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kita memiliki Allah tu. Itu yang kita kena hayati dan kita kena perbaiki. Sebab itulah Islam ni memang tak boleh nak ikut apa yang orang kafarah tu buat. Seperti mana orang kafarah ni dia nak hiaskan dunia ni seperti mana? Seperti syurga. Kita tak bolehlah nak ikut kan. Daging yang ada daging korban yang kita dapat, daging korban lebih-lebih tu, kalau kita tak mampu nak makan, janganlah kita buang.
kita bagilah, kita masaklah, bagi kepada jiran, bagilah. Itu maknanya prinsip zakat tu memberi. Jangan kita membazir. Hari ni kita membazir bukan sekadar di bulan biasa aja membazir, tapi yang paling tingginya di bulan-bulan sebelum ni lah, iaitu bulan puasa yang paling banyak berlaku pembaziran, terutamanya di bazar Ramadan. Banyak berlaku pembaziran, makanan-makanan terbuang. Takkanlah di bulan Zulhijjah ni kan, di hari raya ni, kita nak buat pula pembaziran. Cukup-cukuplah pembaziran kita buat sebelum-sebelum ni. Malah bulan-bulan sebelum ni pun dah banyak dah kan. Makanan kita dekat rumah tu, janganlah kita banyak membazir. Dah banyak makanan di rumah tu, kita habiskan dulu, barulah beli makanan-makanan lain. Janganlah kita membazir, sebab membazir tu amalan syaitan. Auzubillah min zalik. Dan kalau boleh, kita kurangkanlah berbelanja. Sebab bila kita banyak berbelanja ni, kita akan ikut hawa nafsu. Auzubillah. Belanja sekadar apa yang kita perlu je, apa yang kita nak beli je. Janganlah terikut dengan kehendak hawa nafsu. Seperti mana janganlah juga kita terlibat dengan luar riba. Elakkan diri daripada luar riba ni. Sebab riba ni, dosa riba ni berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita ni, kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita sayang Nabi Muhammad SAW, tapi kita buat luar riba. Allahu Akbar. Macam mana dosa tu berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita kata kita darurat, misal katalah kita kata darurat, maka darurat yang Islam anjurkan adalah bila tak ada makanan. Contoh, kalau ada makanan, ada dua pilihan. Analogi dia mudah. Beras ni, ada beras yang ada unsur riba, ada riba. Dan satu lagi, daging khinzir. Kita kena pilih daging khinzir tu berbanding dengan beras tu. Walaupun beras ni memanglah kita boleh makan, tapi sebab ada riba tu, macam mana? Kita tak boleh. Kita kena ambil daging khinzir tu. Walaupun hakikatnya beras tu lebih elok lah kan, untuk kita teruskan hidup. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab riba. Macam tu sekali, tak boleh. Riba ni Allah Subhanahu Wa Taala istiar perang. Takkanlah kita nak perang dengan Allah kan. Pembaziran hari ni banyak dah berlaku kita buat. Bukan sekadar pembaziran dari segi makanannya, malah plastik kan, kita buang sampah mata-mata. Kita cuba tengok dalam video tu kan, sampah kita buang, bukannya buang di tempat yang sepatutnya. Allahu Akbar. Sepatutnya kita boleh lihat contohlah negara yang bukan Islam, kononnya lah negara yang terbersih lah, kononnya lah di Jepun sekalipun, tengok dia punya bersih macam mana. Kita sebagai orang Islam ni malu lah orang kafarah macam tu. Tapi memanglah bukan semua tempat di Jepun tu pun bersih. Sama lah juga di negara bawah kita ni pun kan, Singapura ni pun memanglah tempat-tempat, certain tempat memanglah nampak bersih, tapi hakikatnya sama lah juga. Tapi sekurangnya tu mereka tahu betapa pentingnya kebersihan. Sebab kebersihan ni separuh daripada iman kita. Maknanya kalau kita tak jaga kebersihan ni, kita ni tak ada iman lah. Allahu Akbar. Maknanya kita lebih teruk lah lagi daripada orang kafarah tu. Allahu Akbar. Hakikatnya macam tu lah akhir zaman. Sebab hari ni kita, mentaliti kita ni pentingkan diri. Sebab kita ni terlalu banyak tengok TV, drama, tengok banyak, yalah, perkara yang menyebabkan kita rasa kita saja betul. Hakikatnya orang lain semua salah. Allahu Akbar. Video ni bukan nak cari salah siapa-siapa, nak kita sama-sama fikir, adakah betul ke kita hari ni menganuti Islam yang menahan diri, ataupun kita menganuti Islam yang bebas tindak tanduk. Na'udzubillahi min zalik. Fikir-fikirkanlah.